Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera, salam madani. Lama saya tak buat video. Jadi untuk first tahun 2026, saya nak buat video cara pasang player Android player original Pro 2 Myvi 1.5 spec X. Jadinya yang ni yang radio player biasa, tak ada screen. Jadi saya beli yang owner jual Myvi spec AV tahun 2025. Ni saya dah buka macam biasa, tarik-tarik je. Ni pun cover ni tarik. Lepas tu kita buka, ada 4 skru. 1, 2, 3, 4. Okey, stay tune. Okey, dah tercabut playernya. Ni soket dia. Tarik dia, soket-soket dia. Okey, jom kita pasang yang original spec AV. Okey, dah siap pasang. Tapi kena cari soket untuk steering control. Steering control dia tak pasang lagi lah, sebab kabel dia lain ya. Kena cari soket dia, soket PMP dia. Okey, itu saja. Terima kasih kerana menonton. Harap video ini bermanfaat kepada anda semua. Jadinya siaplah pemasangan Android player yang asal, yang spek ori Myvi Gen 3 facelift, Myvi AV. Ini saya beli player ni yang Myvi Gen 3 facelift spec AV. Okey, kita test. Lagu-lagu paling top. Okey, steering boleh guna. Perfume Paradise Hair Perfume. Rambut segar dan wangi sepanjang hari walaupun berhijab. Perfume Paradise Hair Perfume. Tiada lagi rambut bau hapak sebab sekarang rambut pun bau macam Paradise. Dapatkan. Okey, kita test reverse cam. David, apa ni? Jom hilang. Apa? Tak nak mana? Aku nak. Okey, itu dia reverse cam. Adik-adik aku cuma. Okey, itu sahaja. Terima kasih kerana menonton. Semoga video ini bermanfaat kepada anda semua. Assalamualaikum. Bye bye.